Berbekalkan Tumblr aku dan juga handphone aku hari ni, aku rasa aku nak letak gambar lah dekat The Film Subang Jaya. Jom kita tengok yang pengongkong lah. Lepas ni je lah aku atas sini. Lepas macam ni. Ini tempat-tempat gambar ke? Kalau saya seorang boleh ke? Boleh je? Satu orang berapa ringgit? Ikut saiz. Saya nak yang paling biasa punya. Saiz biasa. yang design. Boleh. How much? Ni apa? Bayar dekat mesin. Oh, bayar dekat mesin? AN Sky Blue, mesin ada dekat dalam Okay. Usah lah. Sky Blue. Oh, ni Sky Blue. Oh, besar lah tempat dia. So, aku boleh letak barang aku kat sini jap. Siapa kata orang single tak boleh nak masuk dalam tempat-tempat macam ni? So, aku rasa aku kena ambil barang. Kemudian ni barang perempuan ni semua ni. Semua barang perempuan ni. Aku ambil ni sebab aku handsome. Lain semua perempuan punya. Aku seorang lelaki sini. Aku rasa aku better ambil yang ini kot. Nampak style ke ni? Ni apa benda tu? Adakah aku nampak macam, uish, macam apa dah benda ni? Letak balik lah. Ni dengan dia je lah. Cik. Dia kata suruh bayar dia ni. Tap to start. Be My Valentine. Aku rasa aku ambil yang ini. Film dekat. Yeah, full card. Yes. Yeah. So dengan duit yang dia bagi ni, aku kena masukkan dalam ni. Okey, ni remote dia. Jarang weh lelaki main benda ni. Weh, aku tak pandang tu. Dah tangkap aku punya 4 gambar tadi. Aku rasa aku handsome tu semua ni. Ni. Okey, simple je bro. Warna. Aku rasa aku ambil warna ni lah. Okey. So 4 kad tadi ada lah beberapa harga tadi. Jadi kau tengoklah kat situ harga dia semua. Dia tengah cetak guys. Aku sudah diri dah, aku single dah. Sekir dah. Barang ni kau dah pakai, letak balik. Tapi serius weh, tempat ni boleh lah kalau untuk korang nak bawa partner ke ataupun nak bergambar sahaja dengan family ke apa. Boleh, korang boleh bawa semua benda. Terima kasih. Okey lah kalau kau nak ajak BF korang ke. Tapi aku tak kemuat tempat-tempat jadi. Bukan tempat aku ni. Kalau kau ada awet ataupun bini boleh kot. Kalau apa-apa pun, thank you. The Film. Ciao.